Selamat datang ke saluran berita 101, saluran rujukan anda untuk maklumat semasa, sahih dan terkini berkaitan bantuan kerajaan serta isu penting rakyat Malaysia. Perkongsian utama hari ini adalah berkenaan pembayaran fasa pertama STR 2026 yang dijangka bermula pada hari Selasa 20 Januari 2026. Namun, orang ramai perlu faham bahawa bayaran ini tidak dikreditkan serentak kepada semua penerima. Pembayaran STR 2026 fasa pertama akan dilaksanakan secara berperingkat. Ini bermaksud sebahagian penerima akan menerima bayaran pada 20 Januari, manakala selebihnya mungkin menerima pada 21, 22, 23 Januari atau beberapa hari selepas itu. Berdasarkan pola pembayaran sebelum ini, proses keseluruhan dijangka mengambil masa sekitar 2 minggu. Terdapat juga kemungkinan sesetengah penerima menerima bayaran lebih awal, khususnya pengguna bank tertentu seperti BSN. Oleh itu, tidak mustahil seawal 19 Januari 2026 sudah ada penerima yang mula melihat bayaran dikreditkan ke akaun masing-masing. Bagi penerima yang memilih pengambilan secara tunai, setakat ini belum ada memo rasmi dikeluarkan oleh pihak BSN. Walau bagaimanapun, jangkaan awal menunjukkan hari pertama bayaran iaitu 20 Januari berkemungkinan menjadi hari pertama pengambilan tunai bagi penerima yang berstatus lulus. Orang ramai dinasihatkan untuk menunggu pengumuman rasmi bagi kepastian. Seterusnya, kepada mereka yang berstatus tidak lulus, rayuan STR 2026 telah dibuka bermula 12 Januari 2026. Rayuan boleh dibuat melalui portal rasmi bantuantunai.hasil.gov.my atau hadir ke mana-mana cawangan LHDN berhampiran. Tempoh rayuan ini akan berakhir pada 13 Februari 2026 menjadikan tempoh rayuan hanya 1 bulan sahaja. Perlu diingatkan, sekiranya rayuan anda diluluskan, anda tidak layak menerima bayaran fasa pertama. Sebaliknya, anda hanya akan dipertimbangkan untuk bayaran fasa kedua, ketiga dan keempat. Bagi kategori bujang berumur 21 hingga 59 tahun, tiada bayaran STR disediakan. Namun, untuk membolehkan anda dipertimbangkan bagi SARA 2026, terutamanya bagi mereka yang baru mencapai usia 21 tahun pada 2026, anda perlu menghantar permohonan STR 2026 kerana permohonan SARA tidak dibuka secara berasingan. Sekarang kita lihat jumlah bayaran fasa pertama STR 2026. Bagi isi rumah berpendapatan RM2,500 dan ke bawah, penerima tanpa tanggungan menerima RM200, 1 hingga 2 tanggungan RM300, 3 hingga 4 tanggungan RM400 dan 5 tanggungan atau lebih RM500. Bagi kategori M40, dengan pendapatan isi rumah RM2,500 hingga RM5,000, penerima tanpa tanggungan serta 1 hingga 2 tanggungan menerima RM100, 3 hingga 4 tanggungan RM150 dan 5 tanggungan atau lebih RM200. Akhir sekali, bagi penerima yang berstatus lulus tetapi ingin mengemaskini maklumat, kemaskini hanya akan dibuka bermula 16 Februari 2026. Sebarang perubahan yang dibuat hanya akan dipertimbangkan untuk bayaran fasa ketiga, manakala fasa kedua akan mengikut status kelulusan fasa pertama.